Itu ada satu lagi yang kira penerbitan. So penerbitan itu artinya semua konsep kertas kerja apa daripada kami. So membelilah header tu, cek apa yang dorang minta, requirement itu. So yang kami lihat masa tu, dorang mau drama keluarga 30 minit 6 episod. So kami mencadangkan konsep untuk citra. Ini citra kira macam sketch lah, sketch kehidupan lah, suatu sketsa kehidupan. So kami mulakan daripada episod 1, kira umur kanak-kanak. Jadi kisah keluarga antara adik-beradik. Ada apa yang orang jealous lah, jealous among adik-beradik kanak-kanak lah, anak sekolah. Lepas tu yang episod 2 kira remaja. Yang episod 1 tu remaja, episod 2 orang baru graduate dan masih mencari kerja. So lain episod 3 orang baru kahwin tapi dalam adik-beradik sendiri bersaing. Ada yang keluarga yang cuma itulah macam memukan lah seorang-seorang. So itu episod 3. Episod 4 sudah kerja. Ini semua ceritanya berlainan ya, pelakon pun lain-lain semua. Yang episod 4 tadi kira ia sudah kerja, sudah berkeluarga, tapi tiba-tiba tak ada habis kontrak. So kira akan lay off lah semua tu. So macam mana ia akan sustain keluarganya lah, menyara keluarga. So di sana episod 5 tadilah yang baru tadi lihat tadi, kira sudah usia sudah, tapi apa yang orang kira kan belajar mengaji jadi dadahan umurnya itulah. So kira dalam cerita tu Haji itu ya dia mau memperbaiki bacaannya. Jadi tapi kan ikut ke kelas mengaji pikirnya untuk anak-anak saja. Kita ya jadi macam fobia dia berani. Macam itulah. Dan yang ke-6 ini kisah masalah-masalah selalu berlaku di dalam office. Bos antara bos orang bawahan bekerja, bos kena suruh, bos bagi lagi pingpong. Tai chi. Kira kena bos bagi, bos tolak arah orang bawahannya bekerja, tapi sudah dapat nama, bos yang mengambil macam itulah. So kisah-kisah. Macam itulah. So adalah cara kami yang sudah terlampau orang terasa tersindir. Penghujungnya ada twistnya lah sedikit. Ya. So itu siri Citra. Ini information lah. Tenda-tenda ni bukan tertuju pada personal saja. Tenda-tenda ni open ni pada kita boleh baca. Tenda ni kita boleh dapat jadi producer. Okay, kita dapat producer. Jadi kita boleh saja, apa dah berubah. Kita boleh hire kami ke, hire orang lain. Itu masalah. Yang penting kita producer. Kita dapat tenda sudah dapat. Okay, aku mau 3 bulan buat sekali sound, editing. Pada-pada kita berunding sama kami. Yang penting mesti berdaftar.